Motor ni harap je besar tapi top speed sebelah LC. Inilah dia Yamaha MT-15. Motor ni didatangkan dengan 155cc dan juga VVA. Sekejap, ayat depan. Power output dia menghasilkan 19 horsepower dan juga 14.7 Nm of torque. Untuk top speed dia pula adalah 135 km per jam. Tapi kalau abang boleh dapat sampai 140, saya ikut abang pergi makan. Tapi kena tunjuk meter dululah. Untuk design dia pula nampak macam naked bike kan? Memang pun. Kalau tengok dekat bahagian mata tu, bahagian lampu tu garang. Macam bini abang lah. Untuk motor ni juga dia ada assist sensitive clutch. So yang mana beginner nak try bawa clutch tu, clutch ni memang ringan. Untuk full tank dia pula adalah 10 liter. So maksudnya kalau motor kapcai kena isi 2-3 kali kan. Kalau motor ni full tank boleh pergi Penang tau. Kita balik kampung saya. Yang mana berminat nak dapatkan motor ni, korang bolehlah tekan beg biru dekat bahagian bawah. Korang tetap kena like, komen dengan share. Nanti kita review motor lain, okay? Bye!